Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review Sadiga 300 2025 punya. Okay, ini ratio 6.3. Okay, dia ada spool baru, body baru. Okay, body untuk saiz 300 yang baru. Dan dia juga datang dengan spool lock. Okay, untuk model ni dia 420 gram, agak berat. Dia drag dia 10 kilo. Per crank dia pula 86 cm. Okey, untuk spool dia ni dia boleh masuk dalam PE2 400 meter. Okey, ni body baru, nama dia Hyper Arm Housing. Okey, fully aluminium. Pegang memang padu lah. Memang sedap kat tangan. Nak bandingkan dengan saiz 300 yang IC tu kan. Yang ini ada spool lock. So memang sesuai kalau korang nak gunakan untuk jigging dan juga bottom drift. Okey, dia boleh masuk PE2 400 meter tu bagi aku dah banyak dah. Boleh korang isi tali besar sikit. Okey, drag pun 10 kilo, memang sesuai untuk bottom drift. Okey, jom kita buka. Okey, mula-mula kita buka dua skru ni, retainer untuk nut dia. Untuk handle nut ni dia gunakan saiz 12. Kita buka. Okay, kita buka handle. Okay, dia bagi dengan T-bar. T-bar tu besar lah, sama saiz dengan 1315 macam tu. Okay, dia ada nut untuk star drive ni. Okay, dia ada clicker dan juga bawah clicker ni dia ada spacer. Okay, itu bearing dia. Lepas tu dia ada washer satu. Okay, next kita kena buka 3 skru ni. Okay, jom kita buka dalam. Okay, ini dalam dia. Kalau korang perasan tak banyak beza lah dengan Satiga IC300 tu. Tapi nanti aku tunjukkan ada bezanya sikit. Okay, kita buat yang dulu stopper dia. Okay, main gear dia kena cabut dulu, baru kita boleh cabut semua ni lah. Spool pun nak buka, kena buka dia punya set plate. Okay, kita buka dulu main gear. Okay, main gear ni korang jangan tarik kuat sangat, slow sebab dia ada o-ring. Okay, o-ring tu membantu untuk kedap air lah. Okay, dua o-ring ni membantu korang punya carbon drag korang daripada masuk dengan air. Okay, dia halang daripada masuk dalam tu. Okay, next kita akan buka pinion. Barulah kita buka shaft dan juga kita boleh buka set plate. Okay, shaft ni 2 skru saja. Okay, buka, dia pakai biasalah. Okay, ada satu bearing bawah. Okay, hitam-hitam tu biasalah daripada carbon drag. Okay, kita buka dulu set plate gear ataupun transfer gear lah untuk worm shaft. Okay, dia ada 3 skru untuk buka tu. Kita buka dulu dia punya kick level plate dia. Ini kalau korang nak tanpa servis, nak cuci semua ni, korang boleh buka 3 skru ini dulu. Lepas tu boleh cabut je terus. Untuk tukar lagi senang lah. Okay, macam video sebelum ni aku buat Satiga 300, aku tak buka lah semua ni. Kiranya aku tak tunjuk. Ini aku tunjuk yang buka semua. Kita buka semua tu, kita boleh lah cabut. Okay, itu nama dia set plate. Okay, set plate. Lepas tu baru kita boleh cut spoon. Okay, sekarang ni korang nak buka ini, korang hati-hati sebab dia ada clicker. Takut melayang pula clicker dia. Memang susah lah nak cari sebab clicker dia memang kecil. Okay, ini carbon drag dia. Okay, ini pula belah gear plate. Okay, aku tunjukkan benda apa sebenarnya yang dia ada zinc. Okay, ini besar ni je sebenarnya zinc plate dia. Okay, zinc plate ni tujuan bila korang simpan rim macam tu, air berkumpul bawah ni. Lepas tu zinc plate tu akan sacrifice lah. Dia punya karakter tu memang sacrifice punya plate. So dikarat situ dulu sebelum dia makan bahagian lain. Okay, sebab rim di sini memang overhead lah. Overhead memang air senang masuk.
Okay, next kita akan buka, kita akan kira dia punya besar diameter gear baru ni. Okay, Hyperdrive DG gear. Okay, memang besar sikit lah daripada biasa. Nanti aku akan tunjuk apa beza dengan setiga IC pula. Okay, aku tunjuk part-part semua. Okay, inilah housing baru, Hyper Arm housing, fully aluminium. Tapi bagi aku housing ni agak berat. Memang rasa berat dia. Dia bukannya nipis-nipis punya housing. Okay, ini adalah stopper dia. Okay, bila korang tam, yang akan tahan gear tadi besar. Okay, bukan gear macam ni. Okay, ni yang merosakkan gear korang. Bila korang tam, bila lekat tu kan, korang tam, itu gear besar berbanding yang tadi, main gear kecil. So, akan rosak korang punya gear kalau sentiasa tam bila lekat. Okay, ini adalah set plate gear. Set plate. Okay, dia yang baru ada O-ring dekat bearing tu. Okay, kalau setiga IC tak ada. Okay, selain tu bearing dia lain sikit lah dengan setiga IC. Dia macam bearing biasa sikit. Setiga IC dia ada coating warna hitam. Okay, ni aku terangkan macam mana fungsi synchronize worm gear tu. Okay, transfer gear pergi sana. Okay, dia akan transfer daripada spool sehinggalah level 1. Okay, next kita akan pasang terus ni. Okay, pertama kali aku buat coating. Okay, lepas tu aku akan isi minyak dekat bearing yang dah pasang tu. Okay, kaki-kaki ni pun aku akan coating sebab tak nak bagi garam terkumpul situ. Biasanya rail main air masin ni garam akan lekat kat situ. Lepas tu kita akan pasang semua barang-barang dekat set plate dia. Okay, skru kecil je satu. Kita pasang bearing semua. Okay, yang istimewa untuk 300 baru ni 2025, dia ada O-ring kat situ. Okay, aku akan tunjukkan detail sikit. Okay, kat celah bearing ni dia ada O-ring. Aku tak pasti antara nak kata tak masuk air, dia masuk juga. Aku rasa untuk vibration rasanya. Okay, untuk yang 300 aku tak pasti kenapa Daiwa buang dia punya pin, stopper pin tu. Kalau Satiga 200 ada lagi. Satiga IC, Satiga 300 ni dah tak ada. Okay, kita akan pasang dia punya level. Okay, clutch lever dia ada 2 skru. Pastikan kedudukan clutch lever tu betul lah sebelum korang masukkan skru. Okay, lepas tu kita akan coating. Untuk coating rail ni aku biasa guna Duathlon G9. Okay, dia memang waterproof punya grease. So korang jangan risaulah, air takkan melekat lah kat sini. Dia akan terus keluar pada rail. Sebab multiplier ni memang air senang lah masuk. Okay, aku coatingkan sikit. Okay, lepas tu kita akan pasang dia punya worm shaft. Worm shaft dia aku pakai grease G9. Okay, aku akan top up dengan grease Daiwa original. Dan juga aku isi minyak lah. Minyak daripada Daiwa juga. Aku biasa pakai minyak dan grease Daiwa ni sebab mudah. Korang boleh spray je terus masuk. Okay, kita akan pasang dia punya set plate. Sebelum tu coating macam biasa. Dekat gear plastik ni aku akan sembur sikit lah grease daripada Daiwa. Grease stain Daiwa ni dia kelikatan dia tu bagi aku cair lah. So barang-barang macam plastik semua ni dia akan memudahkan gear plastik. Okay, kita akan pasang dia punya spool. Lepas tu baru masukkan set plate. Pastikan ngam semua masuk. Ada lagi cover untuk worm shaft tu. Pastikan betul masuk dalam cover dia. Lepas tu korang masukkan skru, dah masukkan shaft. Okay, shaft ni aku suka isi grease sebab aku biarkan grease tu melimpah ke dalam bearing yang shaft.
baru ada protection daripada grease. Okay, untuk drag aku pakai Duathlon Power Drag Grease. Okay, daripada Duathlon. Dan juga untuk minggir aku gunakan Shimano punya SRG. Aku guna SRG sebab kelikatan dia lah. Kelikatan dia tu lebih likat daripada Ace Tour. Sebab real untuk saltwater aku akan gunakan SRG lah. Okay, next kita akan ikut urutan lah untuk drag dia. Lepas tu pakai stopper, ketekan zinc. Lepas tu masukkan, okay. Pastikan korang tak tertinggal spring semua. Okay, ada 3 skru untuk ikat body. Lepas tu masukkan washer, ikut susunan dia. Clicker, washer, spring, star drag, nut semua. Kalau korang tak pasti, korang boleh tengok manual. Okay, selepas pasang ni, kita akan test kayuhan dia macam mana, apa benda, barulah kita boleh deliver dekat customer. Okay, selepas siap pemasangan, aku akan tunjuk barang-barang yang aku guna dalam reel ni. Seperti minyak, grease, semua ya, oil. Jadi siap dah reel kita. Kita akan jumpa kat next video, next reel. Okay, Assalamualaikum guys.